dan khususnya macam mana kita nak bina rangkaian dan lahirkan pemimpin dalam rangkaian kita. Sejujurnya saya ni seorang yang introvert. Saya bukan jenis yang suka bercakap di depan orang ramai, tapi hari ini pelik. Saya terkejut dengan culture BE dekat sini yang mana semua aktif, semua positif dan penuh semangat. Betul tak? So dalam masa 2 hari ini saya sedar inilah suasana yang saya perlu ada untuk ubah hidup saya. Dalam 2 hari ini saya belajar, kalau kita buat seorang-seorang ni, kita cuma boleh unlock 24% potensi bonus. Betul tak? So kalau kita nak lebih tinggi macam mana? Kita kena buat rangkaian lah, barulah kita boleh sampai 71, barulah kita boleh unlock potensi bonus yang paling besar. Okay? So semalam pun kita dah belajar dengan RCCA Mission. Kita pun dah tahu macam mana kita nak buat kira-kira, yang mana susah dulu kita nak faham, rumit, sekarang senang dan achievable lah kalau kita nak belajar. So saya suka dengan kata-kata RCCA Kumar yang mana dia cakap walaupun tiada pengalaman bisnes, asalkan kita pegang pada sistem, kita boleh berjaya dalam BE. Betul? So BE ni bukan siapa yang paling pandai, tapi siapa yang paling ikut sistem yang konsisten. Betul tak? So dalam BE, kejayaan bukan soal skill semata-mata, tapi dia adalah soal mindset. 99% adalah mindset. Kita bukan sahaja duplicate teknik, tapi kita duplicate mindset. Mindset sama dengan network, barulah network kita stabil dan kukuh. So kenapa tak yakin lagi dengan BE? BE adalah leading MLM business di Malaysia. Tak perlu takut lagi, just do it. So langkah seterusnya, saya nak capai ECA dan paling penting saya nak bawa sekurang-kurangnya 3 orang ke leadership meeting seterusnya. So kita bina sama-sama, kita duplicate mindset sama-sama, kita unlock income yang sama-sama, kita menang sama-sama. Terima kasih.